habitatnya adalah di tempat-tempat yang walaupun tempat kotor tapi kekal bersih. Dia memakan makanan-makanan seperti ulat ke ataupun binatang-binatang yang kotor-kotor dia makan untuk membersihkan kawasan itu. Dan dia juga adalah satu binatang yang tahan masak. Di tempat kotor sebenarnya dia mesti boleh hidup. Mana makan kita semula supaya negara ini bersih. Awak semua tahu tak, apabila awak membuang sampah, dia telah mencemarkan alam sekitar. Contohnya apabila awak membuang sampah di tempat yang tak betul. Isu sampah dekat negara kita semakin teruk sebab habit manusia sekarang rasanya keluar buang sampah, lap-lap beluh, buang. Nak buang air kotak ke, air tin tu ke, buanglah tempat yang betul. Yang paling baik sekali kalau recycle. Bagi Caca, korang nak ke hidup dengan banyak sampah kan? Isu sampah sarap ni boleh dibendung sekiranya setiap individu mempunyai integriti. Kena ambil daripada inisiatif diri sendirilah. Kita harus ada kesedaran, janganlah buang-buang sampah merata. Individu macam kita tu pelang perhati kita. Takkan kita tengok negara kita kotor dengan sampah. It's another way for us to learn juga macam mana kita untuk bersihkan sampah. Sampah ni sebenarnya boleh dikitar semula. Contoh macam tin aluminium ke, atau jangan sekadar buang-buang saja. Kalau boleh kita simpan dan di samping dapat pulang balik duit, di samping kita dapat menjaga alam sekitar. Benda sikit tu pun kadang-kadang membantu, sangat membantu kepada alam sekitar juga. Wherever you go, walaupun kita tengok sampah ke mana-mana tu, itu dah jadi tanggungjawab kita. Kalau orang lain sekitar kita malas, itu tanggungjawab kita. Just pick up dan buang je. Sebenarnya ini tak boleh disedarkan oleh sesiapa pun, tetapi bermula daripada anda. Elakkanlah anda membuang sampah di mana terhati tempat. Kalau boleh masukkan dalam beg tu, balik rumah tu jumpa tong sampah, buang. Jadi benda ni peringatan untuk diri sendiri dan untuk semua masyarakat, untuk kita jaga alam sekitar. Kita start small, nanti benda tu akan jadi besar. Kita sama-sama jaga alam sekitar, kita cantikkan Malaysia. Jagalah alam sekitar, sayangilah alam sekitar kita. This time tolong bekerjasama sama-sama dengan kita. Angkat-angkat sampah, tolonglah jaga kebersihan anda. Tema Majlis Alam ni dia berkonsepkan api, angin dan juga tanah dan air, semua earth element lah orang cakap. Banyak yang kita boleh belajar dan mendalami tentang alam di sekeliling kita. Contohnya daun-daunan menghijau, langit-langit dan tumbuh-tumbuhan, paya bakau. Kita mengharapkan yang pada hari itu nanti semuanya akan ada kaitan dengan elemen-elemen yang saya sebutkan tadi itulah. Kita dapat rasakan macam aktiviti hari ni, kita dapat rasakan dia punya tema tu dekat dengan masyarakat lah. So kita dapat berkongsi kita punya pendapat, pengalaman dan juga kita punya pandangan. Mengingatkan diorang semula supaya kita boleh recycle untuk reuse balik barang-barang.